adalah tempat untuk kami tidur pada malam ini. Selamat malam. Shikin kat sana. Mana Shikin? Ahmad, saya tak nampak diri saya. Hai Shikin. Ahmad, saya tidur sebelah awak ke? Ciao. So sekarang ni kita nak bergerak ke Sabah. Ini adalah sleeper bus. Jom ikuti pengalaman kita orang naik sleeper bus dari Hanoi ke Sabah. Untuk nak beli tiket, korang boleh buka Klook. Lepas tu korang cari je bus brand ni, HK Bus Line. Harga kat Klook lebih kurang sehala RM7 macam tu je. Keistimewaannya, korang boleh DM diorang bagi tahu korang nak kena pick up kat mana. Nanti diorang datang ambil naik van. Lepas tu diorang akan datang bawa kita ke bus station ni. Kita kena buka kasut. Dia letak dalam nasi hitam. Yes, korang kena buka kasut dan pakai kasut diorang. Dan dalam bas ni tidak boleh makan makanan berat. Sekadar jajan dan juga roti tu boleh lah. Sebenarnya dalam bas ni ada toilet kat ujung sana, tapi lupa nak record. Jangan risau, kat toilet dia ada tisu dan juga bidet. Dalam bas ni ada 2 level, atas dan juga bawah. Kalau bawah tu dia mahal sedikit lah. Apa yang kita dapat adalah selimut, headphone. Lepas tu juga boleh massage tilam kita ni. Ada air. Lepas tu ada TV. TV ni aku tak tahu buka macam mana. Aircon ada, jangan risau. Kalau korang ambil bas malam dari Hanoi, korang akan sampai Sabah lebih kurang pukul 5-6 pagi macam tu. Sampai Sabah, korang boleh nampak lah natural beauty kita orang. Muka bawa bangun tidur. Ada orang tanya kita orang sewa Grab ke, taksi ke. Sebenarnya kat sini lah kita jumpa driver kita, Tom. Tom ni dia turun-turun pada bas, dia tunggu kita. Sebenarnya ni random tau, tak ada plan pun. Nanti pandai-pandai lah korang dia harga.